Hai bos, Apa Imau? saya nak cari motor lah bos. Motor apa? Yang bajet-bajet ada bos. Motor saya rosak, tak mampu lah nak beli yang mahal-mahal. Kita ni orang susah bos. Perantau, nak hantar duit balik kampung, bayar sewa lagi. Modal makan pun cukup-cukup je. Alah, kesiannya. Tak kesian pun, janji rezeki kami halal kan? Hari-hari jalan jauh, motorbike pun dah buruk dah. Bos, tolonglah dia. Yelah. Ikut saya. Nah, ambil motor ni lah. Apa macam? Okey ke tak okey? Bos, saya suka lah. Tapi, Apa dia? bos, diskaun lagi 1,000 boleh ya? Apa? Woi! You ingat satu biji untung banyak? Bos, bolehlah. Bagi je lah dia. Najwa! You ingat kami ni kilang ke? Bro, saya tolong you sebab kesian you tau. Itu sebab bagi special price. Bagi betis nak peha. You ingat saya rumah kebajikan ke? Alah, bos kan dah selalu buat sumbangan. Anggap je lah buat amal dekat dia. Wah. Senang you cakap. Habis ini semua tak payah modal. Dia ingat dia seorang je susah. Bos, tolonglah bos. Saya betul-betul perlu motor ini. Dah tahulah, motor saya boleh tahan berapa lama lagi. Bos, bolehlah. Bisnes kan tak semestinya untung. Anggap je stok pahala. Yelah. Petang ni ambil motor. Hebat lah, bos. Handsome. Diam kau. Sambung kerja. Ish. Hati-hati bawa Jangan modify. Terima kasih ya bos. Terima kasih sangat-sangat. Semoga berjaya bro. Niki, sini. Kak Nazwa, terima kasih banyak-banyak. You memang baik lah. Come on lah. Tengoklah siapa. Mes saya punya commission. 500. Okey. Mari. 500. Ayam gebuk. Woi Najwa! You buat apa? Najwa! Niki, bos lah. Cepat lari. Aduh, dah boleh start lah.